tinggi hawa. Assalamualaikum. Jadi aku nak pergi hiking sekarang ni. Tapi bukannya hiking yang biasa-biasa tau. Aku nak buat kerja gila sikit Aku nak buat naik turun bukit tu 10 kali. Berturut-turut. Aku try je lah. Tak tahulah boleh ke tak. Kita tengok macam mana. Jadi ke tak jadi. Sampai 10 ke tak sampai. Minutes later. Aku tak tahu berapa kali dah aku main bukit ni. Jadi aku ada pengalaman lah. So tak ada masalah lah bagi aku. Kita main belah ni, kiri. Sebab apa aku memilih bukit ni sebagai spot untuk aku challenge diri aku. Sebab bukit ni lah satu-satunya ada laluan special tau. Yang bukit lain tak ada pun. Lagi aku tunjuk kat apa. Ni kita tak payah masuk pun. Tak kalau aku ni. Nampak tangga simen tu. Itu je. Aku nak naik bukit 10 kali. Naik tangga tu je. Tangga simen tu je. Takkan aku nak naik sampai puncak kot. Gila lah. Tapi tangga simen ni pun panjang kat tangga ni. Main stamina kot Sebelum tu aku nak ukur berapa meter binatang ni. Aku tak kisah sangat berapa lama nak habis kan. Lantak lah, sejam ke 2 jam ke. Asal kan 10 kali aku boleh buat, 10 kali aku boleh habiskan. Aku tak mau rushing-rushing. Aku nak maintain lah tempo ni. Baru separuh jalan. Aku nak boleh turun kot tu. Sana tu jalan pergi puncak. Tapi aku tak mau pergi puncak. Aku nak sambung. Nak cukupkan 1 lap. Dan jarak tadi tu, jarak tangga simen masa naik tu 180. So maknanya naik turun cukupkan 1 lap samaan dengan 360 meter. Kalau aku buat 10 kali 3,600. So 3 kilo kot aku naik gunung ni, bukit ni. Okay, aku nak cepat. Aku nak cepat. Orang takkan nak slow kot. Settle first lap. Lagi 9 lap. Ampun. Okay, jom. Second lap. Penat weh. Elevation kalau jogging tak apa. Mendaki. Kita berjumpa lagi. 8.
Orang kosan kat sini ada bangku. Tak payah duduk. Bahaya. Okay, jom habiskan untuk yang kedua. Siapa yang ada impian nak kurus, nampak tak payah jogging pun. Kau jaga makan, saya boleh mata ya. Kalori pandai-pandai ya. Lepas tu nampak main rabat je tangga ni weh. Dia ada dua option tau. Nampak nak hiking boleh, nampak nak main kaki saja pun boleh. Tengok aku baru lap kedua dah. Hui, dah memakan kaki ni. Kalau nampak pisang sangat naik turun guna simen ni kan. Nampak tu, masuk ke jalan tu. Settle. Lap ketiga pula. Tangga ni turun ke mana? Aku macam nak try lah. Aku nampak macam ada satu bangsal. Ambil angin sah. Penat dah baru lepas kerja. Terus aku hanyak kaki aku main sini. Okey. Sini boleh nampak tau puncak. Aku rasa atas tu puncak. Kalau hampa nak tengok macam mana suasana puncak bukit ni, tengok video-video aku yang lepas. Banyak kali aku rabat bukit ni. Bila tengok sendiri, aku nak naik ni penat lah Okay, sambung habiskan. Aku harap satu hari nanti rumah aku macam ni tak pun aku beli je lah rumah kat sini. Tapi ingat kalau hampa nak main hiking hari-hari pun tak ada masalah boy. Jalan kaki je main sini. Kan nak gaduh naik motor jauh-jauh. Hiking belakang ni pun. Step ketiga. Mana berjalan ni? Siap, keempat. Baru dah masuk separuh. Ambil angin sekejap Kita ketak mata kaki aku. Ayang lah pula. Ayang aku tak bawa. Ayang aku dekat motor pai. Eris and Heritage. Benda. Jom. Dah nak maghrib ni. Sejuk lah tu. Settle. Baru 5 pai. Lagi separuh. Teruskan. Habiskan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Sana ada ke mana? Tak tahu, style ni. Style ni. Awak tanya sampai ucap. Ucap lah. Ucap bukit ni. Oh, ada lagi? Ada lagi. Tak ada senang lah. Aku nak tunjuk pun aku penat agak aku pun. Nak maghrib lah. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Sekarang pun dah pukul 7:04. Tak tahu dah kedok lah. Never sleep, never stop. As we shout from the top, we're gonna be two hearts running wild. Hari dah makin senja.
Kali ke-7. Mari. As the afternoon, we lay awake in bed. The lights so light. Jadi aku bakat berada singlet merah tu. Kalau memang pi puncak tu. Semoga hang jumpa jalan dia. Hang kena hadap sikit macam abang. Cuma aku hadap dulu. Oh, jam. Mana satu Aku nak agak dia pun. Aku dah tak ada stamina ni. Sorry lah brother. Hang kena go sendiri lah. Ada pandai hang no. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Baru nak masuk 8 bang. Dah lah kesuntukan masa ni. Syukur. Buat daripada pukul 6.10 lah pukul 7 lah. Mana habis lagi weh. Mungkin uncle baju merah tu orang yang last aku nampak. Orang kat balik ni. Tinggal aku pun. Sebenarnya kalau aku tak ada weh. Sebelum maghrib memang aku nak caw ni. Kalau tak sempat ni aku buat tak 8 je kot. Lapan kali je ni. 8 kali je aku boleh buat. 8 kali je. Lepas tu aku stop lah. Nampak sekarang pun dah 7.24 weh. Aku check tadi maghrib 7.27. So minta maaf lah geng. Setakat ni je aku boleh buat weh. Sekejap ni aku turun luat. Jom balik. Wih, gelapnya. Oh, dah hampa tengok tak ada orang. Daripada aku yang tak orang yang awak yang main sini, aku juga orang yang paling lah balik. Tadi aku kira Strava tadi 39 km. Agak semalang lah bagi aku. Takat tu video aku untuk kali ni. Okay lah, berak dulu. Ciao. Assalamualaikum.